لذهر الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disemulakan acara majlis Surah Ainur bahagia Puan Nur Sakinah Kecalikah Vice President Regional, bahagia Puan Nurul Lembaga Zakat Selangor, bahagia Puan Nina Amalia, seluruh pasukan Inscan, Coach Fuad dan Coach Jamil, seluruh para usahawan yang bersemangat pada hari ini, dan sekali tanya kepada semua yang hadir dan bergemuruh untuk anda semua. Kita pasti rasa bertuah kerana kita terpilih serta bertemu pada pagi ini dengan Coach Fuad dan Coach Jamil yang punya pengalaman yang banyak, yang mereka promosikan pengalaman mereka dan kita aplikasikan dalam perjalanan sebagai usahawan yang berjaya, insyaAllah. Lebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur dan merasa gembira mendapat kita bersama-sama menyertai seminar asas pembangunan produk STTP pada pagi ini. Anjuran Inscan bersama dengan agensi keusahawanan dan NGO di Selangor bersempena dengan National Training Week 2024 bermula 24 hingga 30 Jun 2024. Dan difahamkan STTP ini dijalankan daripada ungkapan Surah Ainur tadi di Selangor, Sabah dan Sarawak. Keseluruhan seramai 1,700 orang usahawan akan dilatih dan mendapat manfaat dari kandungan seminar ini. Ini bertujuan untuk reach out kepada pelbagai usahawan di negeri tersebut dan tidak hanya tertumpu di lokasi utama sahaja. Untuk makluman saudara sekalian, di seminar ini adalah untuk memberi pandangan awal dan kesedaran kepada usahawan mengenai kepentingan pembangunan produk dan servis agar dapat membantu perniagaan saudara agar kekal kompetitif dalam pasaran, meningkatkan jualan serta menambahkan pendapatan perniagaan. Saya yakin dalam seminar ini akan memberikan fokus pada teknik secara langkah dan demi langkah untuk membangunkan produk servis saudara semua. Saya yakin juga bahawa penggunaan produk dan servis, saya faham bahawa kita semua faham bagaimana ungkapan Coach Fuad tadi adalah amat penting sebagai strategi penting bagi mengatasi persaingan dengan memahami kehendak dan kekurangan sebenar pelanggan. Usahawan perlu belajar lebih mendalam lagi dan tidak hanya tertumpu kepada pengeluaran produk semata-mata. Contohnya, menguasai pendekatan kecakapan yang bermaksud memastikan kualiti bahan mentah. Perkiraan struktur kos ini penting. Tadi pun saya bertemu Saudara Zali waktu pergi press room tadi. Saudara Zali tarik, dia pun bisa sambal juga. Jadi dia kata kos dia rendah, jualan dia murah, harga dia murah, tapi dia kata margin kecil. Jadi mungkin hari ini dia kata dia akan belajar bagaimana untuk membuat costing. Dan saya yakin Coach Fuad dan Coach Jamil akan memberikan panduan bagaimana. Sebab saya dari perkiraan yang dibuat oleh Coach Fuad dengan bahan sambal dia. Sambal dia 75 gram, RM10. Makcik tadi jual 220 gram, RM18. Coach Fuad dia jual bermakna 210 gram berapa? RM30. Makcik tadi jual berapa? RM18. Tapi Coach Fuad punya berapa ribu dolar tadi? Jauh jualannya berbanding dengan makcik tadi. Jadi ini ada kaitan dengan bagaimana beberapa aspek pengeluaran, aspek dari segi dia analisa pasaran, keperluan pemula yang sebenarnya. Jadi saya kira dalam hal ini amat penting untuk kita faham betul-betul kecakapan kualiti bahan betul, pengiraan struktur kos yang betul, serta peletakan harga yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Kalau berniaga tak untung, jadi macam mana kan? Jadi ini penting supaya kita ada daya kesinambungan, sustainability, continuity dalam perniagaan kita. Para usahawan sekalian, pilihan Badan Inisiatif Agensi Kerajaan Selangor dan Kerajaan Persekutuan telah disediakan khusus untuk membantu usahawan. Sebagai contoh, bantuan perkembangan perniagaan yang berbentuk modal, pusingan perniagaan, akses pasaran,
infrastruktur, bengkel, kedai, peralatan mesin dan banyak lagi. Tetapi bagi saya, sebelum kita memohon bantuan ini, pastikan produk servis kita telah betul-betul bersedia supaya bantuan ini akan dapat bekerja secara maksimal untuk perniagaan kita. Oleh itu ingin saya katakan bahawa pembangunan produk ini adalah strategi penting dalam memastikan kelestarian perniagaan, memenuhi harapan pelanggan dan mengatasi cabaran pasaran yang berubah-ubah. Bagaimana pengalaman Kodex yang tak mau berubah, itu yang berlaku kepada mereka. Sebagai contoh, sebagai tambahan, usahawan juga terus menerus mempelajari antariksa keusahawanan, minal mahdi ila lahdi, from cradle to graveyard. Kita kena belajar. Orang Tionghoa kata apa? Wei tau lao, shui tau lao. Orang India kata apa? Kalbi kira pembutar, jirafi barat. Maknanya dalam kehidupan usahawan ini perlu ada continuous learning yang perlu kita lakukan supaya kita update dengan kehendak pelanggan, teknik dan sebagainya. Dan untuk itu jangan kita apa untuk terus belajar hardware, khusus dan sebagainya yang perlu kita ada. Saya betul dah mula tahun, tapi saya sengaja dengar tadi. Nanti pun saya duduk lagi sebenarnya. Setelah pusing scan, walaupun sebelum ini saya 8 tahun bersama kumpulan Pansang Selangor, satu GLC, PLC Selangor selama 8 tahun. Tapi bila nak bisnes begini, saya kena dengar dulu. Saya kena suatu fungsi juga faham apa rintihan pergerakan di peringkat apa umbi dalam perniagaan mereka. Dan saya pun minggu lepas lebih 2 jam dengan Yang Mohd Menteri saya peribadi pada dengan beliau dalam konteks bagaimana nak tingkatkan lagi kedudukan InScan serta Puspom dalam konteks membantu usahawan keseluruhan. Oleh demikian, InScan tersedia melaksanakan seminar seperti hari ini. Dalam berbagai program latihan dan bimbingan kepada usahawan diadakan dengan tujuan membantu menaikkan prestasi perniagaan serta sekaligus menyuntik semangat kepada usahawan agar serius dalam berniaga. Rekan-rekan yang seperti sekalian, sesungguhnya InScan adalah satu entiti di bawah naungan Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Usahawan dan Koperasi Puspom, dan kita bertekad untuk menggerakkan semarak dan semangat dan ekosistem keusahawanan, mengalahkan ketat global namun berakar lokal. Dan ini dapat dilakukan dengan mengukuhkan ekosistem pembangunan usahawan, kolaborasi dengan pelbagai pihak, meningkatkan daya tahan dan daya saing keusahawanan serta memangkin ekonomi manusiawi negara, insya-Allah. Kawasan pembangunan negara terkini atas nama Malaysia Madani sesungguhnya menghimbau sesuatu kaitan nilai yang menekankan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ini semestinya diterjemahkan dalam ekosistem keusahawanan pada hari ini. Bagi bina kawasan negara InScan, samping moto yang sedia ada, maknanya kita mahu memperkasa usahawan masa depan, kita juga mahukan moto membangun usahawan madani sebagai ajang pendorong dalam membangunkan usahawan. Dan sejumlah gerak kerja baru sedang kita rancang bersama untuk 2020 dan juga dalam rancangan Malaysia ke-13, 2026, 2030. Budaya kerja kita sama ada di InScan atau seluruh rangkaian kita InScan, kita mau elemen synergi, kolaborasi, ithan, kerja sungguh-sungguh, kepimpinan berhikmah, minda madani, keusahawanan suatu ibadah perlu terus sama-sama kita mantapkan, insya-Allah. Waktu dalam konteks InScan, satu pantun yang saya bacakan, penduduk desa gigih bertani, di tepi bendang menjamu selera. InScan membangun usaha madani demi menyahut seruan negara. Oleh demikian, saya mengharapkan bahawa 6 tunggak Malaysia Madani yang diungkap oleh PMS kita Sulaiman Ibrahim sama-sama kita hayati. Ia bukan sesuatu yang jauh dari kita sebenarnya. Sebagai contoh, rukun ke-6, ihsan sebagai contoh. Usahawan yang menghayati nilai ihsan akan mengelakkan rasuah, akan mengelakkan riba, penyelewengan dan pembangkitan, kerana sentiasa merasakan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memerhatikan. Justru dengan nilai ihsan juga, semangat kita sentiasa membantu orang lain dalam berkongsi rezeki. Tidak kentut, tidak iri hati, apatah lagi, tapi sama-sama nak bantu dalam konteks perkongsian rezeki dan perkongsian
ilmu kesuanan. Jangan kita ikut. Ini keluar dalam budaya kita. Dalam budaya orang Melayu terutamanya, bagaimana Coach Pak katakan tadi, taklah bila ada orang lain buat, dia nak santau apa-apa, macam-macam kan? Ilmu-ilmu hitam yang ada orang Melayu. Jadi, jangan ada nilai hasil. Perlu ada nilai kolaborasi. Saya tengok bagaimana teman-teman Tionghoa terutamanya. Tionghoa tu akan ceritakan. Mereka tidak. Bila kita pergi kedai dah, kita tidak untung sana dah. Orang jual dia punya. Yang ni dia ada sendiri di sana. Jadi bermakna ada kolaborasi, ada muafakat di kalangan mereka untuk membangunkan ekonomi mereka. Sama juga dalam bidang pendidikan. Dongzong contohnya. Dia tak kira parti apa. Yang penting soalnya pendidikan budaya orang Tionghoa ke hadapan. Dan itu tidak salah. Yang penting semangat mereka saling tolong menolong. Ini yang keluar dalam surah Al-Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita kena sebagai usahawan bekerjasama dalam ketakwaan, dalam mendapatkan rezeki yang halal. Jangan kita bekerjasama dalam perkara-perkara kemaksiatan, rasuah, riba dan sebagainya. Oleh demikian, selaranya hasrat yang berhormat Sri Anwar Ibrahim yang mahukan usahawan Malaysia berdaya sahan, berdaya juang dan berdaya saing. Selain berhormat Menteri Puspom, Usahawanan dan Koperasi Datuk Dewan Benedict menegaskan bahawa keperluan instan melatih kurang-kurangnya 10,000 orang rakyat Malaysia setahun dalam program keusahawanan. Khusus sekalian, oleh demikian dalam meningkatkan lagi peranan yang membangun usahawan madani, instan akan meningkatkan kolaborasi bersama dengan pelbagai pihak. Kolaborasi yang juga bermaksud sinergi yang akan berikan impact yang lebih baik. Langkah insya-Allah menuju kepada usahawan kepada madani juga adalah keperhatian nilai madani yang akan saya gerakkan bersama gerakan ini. Langkah ini untuk menampilkan suatu penyamalingan usahawan Melayu dan berbagai bangsa di Malaysia. Dalam dunia persaingan kini, tidak semuanya perlu melahirkan usahawan dengan world standard. Usahawan yang punya daya tahan, daya aktiviti dan wawasan global. Penjanamaan, branding dan ketampakan visibility instan dan rangkaian kita perlu kita mantapkan dan meletakkan sebagai isu pilihan dalam mengira profesional keusahawanan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir pada kali ini dan akan datang kita. Sokongan sepenuhnya daripada pemegang taruh, stakeholder, berkaitan instan maupun Puspom dan kerajaan madani serta rakyat seluruhannya adalah prasyarat yang penting yang perlu digarap bersama dalam mewujudkan masyarakat usahawan madani Malaysia. Rekan-rekan sekalian, memang ada cabaran di hadapan kita yang perlu kita atasi bersama. Sebab bagaimana Coach Fuad dan Jamil nantinya ungkapkan bahawa cabaran penting kita juga antara lain termasuklah kurang atau tiada digalakan ibu bapa, terutama di kalangan orang Melayu dan Bumi Putra. Hal ini berkaitan dengan pengalaman lalu yang baik, situasi yang tidak kondusif, malahan meminggirkan sebelumnya. Saya katakan demikian saya sendiri sebagai anak dari kecil, 8 orang adik-beradik di kampung. Dari kecil, bila musim tak boleh tuai kita masalah itu dan sebagainya, kedai kunci bapa saya tutup je kan. Nasib baik mak saya juga secara sambilan informal, daga kain, daga kapek, daga emas, maka dia bagi modal balik untuk start. Jadi pengalaman itu baik dan banyak keluarga Melayu terutamanya menghadapi pengalaman itu. Dan bila demikian, anak-anak saya termasuk dia pasti diarahkan jangan buat perniagaan, semua kena kerja kerajaan, betul tak? Ini yang banyak berlaku pada keluarga Melayu terutama. Tetapi saya fikir dengan keadaan yang ada pada hari ini, galakan ibu bapa ini perlu kita pertingkatkan, kita sedarkan. Dan insya-Allah bagaimana hadis Nabi sallallahu 9/10 rezeki itu datang dari usahawan daripada perniagaan. Semua para nabi adalah para usahawan tersebut. Jadi ini yang kita tanamkan terutama di kalangan orang Melayu. Sebab itulah dalam hari ini saya kira sama-sama perlu kita gerakkan cara ini sebaik. Ini juga insya-Allah kalau kita lakukan akan mampu meningkatkan ikuti Bumi Putra dalam ekonomi negara kita ini. Sebab pada hari ini sebenarnya ada 66 agensi kerajaan yang membantu untuk membangun usahawan ini.
10 daripadanya di bawah Puspom, Usaha-Usaha dan Koperasi, lagi 56 di berbagai kementerian yang lain. Sebab itu dalam pertemuan saya yang berhormat Menteri Muhammad Benedict, saya katakan kena ada majlis pejabat negara, one-stop center yang boleh membantu menyelaraskan supaya tidak dindong kita sana sini dalam kita memulakan perniagaan. Ini yang telah kita usahakan, saya kira, supaya boleh kita tingkatkan minat serta kesambungan kewujudan para usahawan yang berjaya hingga menjadi jutawan ataupun milioner dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, untuk itu saya kira dalam hari ini kita sama-sama perlu menggerakkan merubah diri kita ini. Sebab yang boleh ubah diri kita ini adalah kita sendiri. Saya ingin ceritakan bagaimana di tahun 1970-an Presiden Korea, Presiden Pak Chun-bong, Pak Chun-bong memerintahkan melawan Malaysia. Pada waktu itu Allahyarhamdulillah Abdul Razak telah merupakan Perdana Menteri Malaysia. Antara yang dilawan Presiden Pak Chun-bong adalah Bil Gerakan Negara. Dan dia sampai ke Bil Gerakan Negara, ada satu khat yang cantik di Bil Gerakan Negara. Dan Presiden Pak Chun-bong bertanya, what is the meaning of that calligraphy? Allahyarhamdulillah menjawab, verily, never will Allah change the fate of our people until the change is done. Allah tidak akan mengubah nasib mana-mana kaum, mana-mana kelompok, mana-mana perjuangan, mana-mana usaha, kecuali mereka mengubah nasib mereka. Dalam surah Al-Ra'd 2 ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Presiden Pak Chun-bong itu menjawab, this is a very great philosophy. I must bring back this to Korea. South Korea. Kita berdoa. Dan terus beliau melancarkan apa yang dipanggil sebagai Samaul Undur. Kerja sungguh-sungguh, kerja secara profesional. Dan akhirnya kalau kita lihat dalam tempoh 20-30 tahun, produk Korea merata seluruh dunia. Sama ada Hyundai, sama ada Daewoo, sama ada Samsung dan berbagai nama lain. Merayap, melakar ke seluruh dunia. Hasil kebetulan disiplin yang mereka main. Saya dalam 2 minit saya tersekat, panas juga. Jadi mengkaitkan banyak juga foto dengan wakil Satikau dan juga pada lembaga dagang Selangor. Jadi makna di situ apa dia? Mereka terinspirasi dari Al-Quran Karim. Mengapa tidak kita yang Melayu, kita yang Muslim ini terhimbau dengan semua Al-Quran Karim ini? Mereka sekarang tumbuh 8 kali ganda lebih kaya daripada kita. Wahal mereka ada tsunami, ada gempa bumi, sumber bumi tak pernah ada, mineral tak ada, balak tak ada, kelapa sawit tak ada, getah tak ada. Kita semua ada. Kan? Jadi sebab itulah hari ini sebenarnya kita boleh maju ke hadapan lebih daripada Korea, lebih daripada Jepun dan beberapa lain. Sebab segala-galanya ada dalam negara kita ini. Sebab itu saya fikir dalam hari ini sama-sama kita menggerakkan doa Allah Ta'ala supaya kejayaan kita bersama membangun usaha Madani ini dapat kita gerakkan bersama. Rekan sekalian, di akhir dalam 1 minit lagi, kesinambungan daripada seminar ini insya-Allah ISKN akan turut menjadikan peluang latihan ke 3 hari 2 malam melalui latihan pembangunan produk dan servis yang lebih mendalam dan juga program khidmat bimbingan produk. Nasihat saya adalah untuk kita rebut semua peluang ini sebaik mungkin, menyertai program ini kerana saudara akan mempelajari kaedah dan teknik membangunkan produk dengan lebih terperinci bersama dengan pemain-pemain dasar. Sebelum ucapan ini, saya merakamkan dan kasih ke semua agensi kerajaan, agensi bangunan usahawan dan NGO di Islam yang telah banyak membantu dalam sama-sama menjayakan seminar ini. Usaha sama di antara agensi kerajaan persekutuan dan negeri sememangnya pun diteruskan dan sumber kepakaran, kaedah bantuan yang diberikan kepada usahawan. Pengalaman kita adalah berbeza. Dan itu hubungan baik ini perlu diteruskan dan dikekalkan untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua usahawan. Kesempatan ini juga saya ingin memberikan penghargaan cemerlangan, penghargaan cemerlang
kepada instan seluruh pasukan Polina dan seluruh pasukan kerana berjaya mengatur seminar semacam ini yang memberikan banyak manfaat kepada usahawan di Islam, Sabah dan Sarawak, terutama dalam memantapkan produk dan servis yang sekaligus akan dapat membantu memajukan perniagaan usahawan di seluruh Malaysia. Oleh itu, sebagai usahawan anda saya dinasihatkan bersama untuk sentiasa menuntut ilmu, kata saya tadi, jadi lebih cekal, kreatif, inovatif dan berdaya untuk terus memantapkan perniagaan. Akhir sekali, dalam Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar asas pembangunan produk dan servis SAPPS Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.